المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المستقيم العفو المالك المزيل الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه نستعين اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو بك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بقدرتك علينا وأعذنا من شر الأعداء والجبابرة ومن شر الأشرار وكيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya marhaban kepada pelajar-pelajar Insyirah yang akan berada dengan puan-puan lebih kurang 5 atau 6 minggu lebih kurang, iaitu Ustazah Latifah dari PTU, Cik Ina Asri dari Taman Ria 2, dan siapa saya nampak tadi, Ustazah Naini dari Taman 2 juga. Dan ada kumpulan yang minggu depan yang main dalam PTU mereka nak buat seminggu sana kan. InsyaAllah saat ini saya balik, saya add lah sementara dalam bulan ni untuk mengetahui perkembangan tentang kelas ni. Dan saya nak tarik perhatian sini, siapa yang pelajar kelas ni yang belum ada baju ni? Tak ada baju ni? Siapa? Orang aku lah, orang hari ni. Sebulan. Tak ada, seorang je. Seorang. Ada lagi tak yang tak ada? Nak sangat? Seorang je. Boleh ada? Seorang. Oh, dia berdiling dah. On the way tu, on the way. Siapa yang tak ada kitab ni? Ada ni? Ni, Mama Ju. Nah, tak pergi dah. Ambil cek. Baik, untuk pengetahuan perempuan, dalam masa 5-6 minggu ni, oleh kerana kita ada kawan-kawan kita yang buka kelas perempuan yang ada manfaat. Jazakillah khairan katsira kepada penginfak yang begini, semoga dimurahkan rezeki, banyak modal keberkatan, dinaungi Allah dengan rahmat dan rahmat Allah, insya-Allah. Kita doakan kepada amin lah, apa? Amin. Wah, kasih tahu tu pun. Kita penat. Pelat. Jadi minggu 5-6 minggu ni perempuan yang kumpulan sokongan, kita kalau sekali kita baca 5 baris, hanya baca sebaris je. Tak baca, tak betul. Saya tak baca. Okey. Nanti kita akan mengaji mula 8 suku lah. Orang yang lepas pula orang yang mana yang memang sikit lah, yang mana yang rasa korang mahal lah. Kan boleh saya ajak dulu macam tadi kan. Dijimat sikit lah masa kan. Saya balik lambat, perempuan ada suami. Saya tak apa, balik ni malam tak apa. Okey, minggu depan perempuan. Minggu depan atas hajat Puan Mahayati, Cikgu Sarwati dan Cik Syahtak nanti 3 nak menghatamkan Al-Quran untuk suami dan suami mereka lah, suami semua, suami meninggal kan. Jadi nak hatamkan Al-Quran untuk Abu Halil daripada baca seorang satu juzuk dah kan. Jadi tak ada pilihan dah, memang kena buat Al-Quran kan. Tapi minggu depan puan-puan main macam besok 8.30 kita nak buat tadabbur surah. Kita nak buat surah apa nanti saya pun tak buat kerja rumah lagi. Nak bagi surah apa kita akan buat dari 8.30 insya-Allah sampai 9.45. Kemudian terus khatam Quran. Siapa yang tak ada lagi buku khatam Quran? Saya tidak tahu. Yang lama ada tak ada. Kan, tak ada. Siapa yang tak ada khatam Quran? Orang baru semua tak ada. Pakai tak mau angkat. Siapa yang tak ada khatam Quran? Tak ada angkat. Dia angkat dua tangan. Semua tak ada.
Bawa satu. Dua jalan. Alamak. Wala hilang. Ya dah lari dah. Kalau di depan dia buat mainan, pakai main belakang. Di depan kita buat kata Quran. Kata Quran ni, ya. Ngaji tak ada buku Quran. Saya kelas ni, saya tak sikit ngaji. Saya bawa. Tak ada buku Quran. Nah, ngaji dapat semua. Kawan. Nah, 9:45 baru kita buat kata Quran. Kata Quran ni ambil masa lebih kurang dalam 2 jam je. Lepas tu ada jamuan. Makan. Ada jamuan mereka nak kenuri. Siapa yang nak tukar kenuri bagi jemaah bawa lah. Nak goreng ropok ke. Kan? Kita nak kenuri. Kalau nak bawa. Oh ya, Cik Maya tiada. Bagi dia cakap lah. Cakap bagi mak ke dah? Ceput. Baju pun. Wan ada elok tuan bagi sendiri. Ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara. Baik. Macam saudara cakap, majukan untuk minggu depan kami buat khatam Quran. Lama dah lama dah kan. Tangguh insya-Allah. Oh, tak apa. Tak Boleh buat dalam minggu depan. Jumpa semualah sahabat-sahabat semua. Semua orang. Kita masuk lagi. Tata, baju kenapa? Oh, bapak saya siap. Tata, baju. Kita pegang ayat Al-Quran. Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat maknawi. Kelebihan luar biasa yang hanya dapat dicapai dengan mata hati. Itu kata Al-Quran. Mukjizat luar biasa. Turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa yang turun? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni ciptaan Allah terbahagi kepada dua. Satu ayat mutasyabihat, satu ayat muhkamat. Ayat muhkamat, ayat yang boleh kita tafsir ke dalam bahasa kita yang kita boleh memahami makna. Ayat mutasyabihat kita tak boleh tafsir. Ada ayat yang dalam Al-Quran sendiri pun ada kita tak boleh cerita. Tetapi yang ketara ayat yang di depan dia Kafhaya, Ain, Sad, Yasin, Alif Lam Mim semua. Kalau mai lah ngaji lah pergi tak mana tak boleh tafsir. Ni dinamakan ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat ni turun Al-Quran ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika berumur 25 tahun. Ketika itu Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Ada orang tak tahu lagi. Ketika umur baginda berumur berapa tahun mendapat wahyu? 40 tahun. Wahyu yang pertama turun di Gua Hira apabila malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu Allah dalam bentuk lelaki berbadan besar. Mai peluk Rasulullah sambil berkata suruh Rasulullah ikut Iqra. Rasulullah kata aku tak kerti baca. Sebab Rasulullah dia ni ummi. Dia sebab dia anak yatim piatu. Dia susah. Dia tak ngaji, dia tak belajar. Jadi dia kata tak boleh. Tak apa, malaikat kata ikut. Tapi Rasulullah ni seorang yang fatona. Apa dia fatona? Bijaksana. Kita boleh baca pun tak boleh hafal Quran. Betul tak? Tu
okeylah orang yang tak kerti baca Al-Quran satu. Yang kedua, paling teruk tak mau baca Quran. Tak kerti baca tak apa, dia bawa tengok main ngaji. Itu kategori lain. Ini dia tak mau baca Quran. Sebab ayat yang pertama Jibril semua kata Iqra, Iqra, Iqra. Jadi papa boleh buat kesimpulan orang yang tak mau baca Quran duduk tahap terang mana. Sebab itu buang-buang. Kalau hari mengaji jangan duduk ejah nak pergi lain. Kecuali lawan tepah rezeki kita pergi di bawah belakang dia boleh. Jangan tepah hari itu kan. Tak kuat rezeki yang tu kena cari juga. Kan? Ni saja ejah pergi lain. Mailah mengaji dulu. Tak buku punya lepuk-lepuk ni. Ha. Mai tu diri pasal dia tahu dah nak abang dah boleh buat ya. Kan? Pasal apa puan-puan? Ni, hinanya orang yang tak kerti baca Quran. Papa bila rasa nikmat tu bila papa mengaji. Betul tak? Lagi papa buat tahlil, papa berzikir, papa rasa ada kepuasaan tak? Bila papa mengaji tadi. Betul tak? Dan saya tak faham kenapa hari tu duduk ejah keleng. Kita nak bagi ilmu tapi kita tak boleh bagi bila orang tu tak ada. Betul tak? Selama kita takut, mama. Amazat. Kadang majak awak tak suruh tak paksa dah tau. Aku duduk penuh. Buat. Nah, diturunkan pada dua tempat. Bila Rasulullah dilantik menjadi Rasul dan dah nak melewat ini. Diturunkan di mana ni? Mekah. Ayat-ayat Quran yang turun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Kata Makkiyah. ayat dia nama Makkiyah. Sebab Rasulullah dilantik menjadi Rasul di Mekah. Kan? Ketika berumur 40 tahun. Dia turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Jadi itu bermula dari 17 Ramadan. Yang Ayat pertama. kita duk raih pada bulan Ramadan nuzul Quran. Ya. Nuzul tu diturunkan Quran, turunkan Al-Quran, nuzul Quran. Nak habaq keterujaan kita seronok kita dapat Al-Quran. Nah, sehinggalah awal Rabiul Awal bila Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Apabila berlaku tekanan-tekanan orang tak mau Islam di Mekah ni, nah, berbagai ugut-ugutan, maka Allah memerintahkan hang berhijrahlah ke Madinah. Masa tu nama Yathrib. Maka di Madinah ayat Al-Quran diturunkan nombor polis. Senang kan? 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. 9. Tak payah kan? Tu pun jangan kata aku bagi kuis saya tak boleh jawab. 9 tahun, 9 bulan. ayat apa dinamakan? Madaniyah. 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 Pun senang ingat kerajaan Madani. Madaniyah. Tak kita baca nak bagi senang ingat. Madaniyah. Madaniyah. Turun pada awal Rabiul Awal hingga 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Makna sehingga 10 Hijrah Rasulullah wafat. Ya. Ketika itu berumur berapa tahun Rasulullah wafat? 63 tahun. Makna Rasulullah menyebarkan dakwah melalui Al-Quran selama lebih kurang 23 tahun, iaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, 2 semua. Yang ni pelajaran apa ni? Sirah. Nah. Okey.
Sudah baca siapa nak pilih awal ni? Mana? Saya lalu dia. Kat tangan. Epi. Kat tangan saya tak nampak nak pilih awal. Epi angkat ke? Awak kamu angkat yang tu mana nampak? Angkat. Betul.